Rupa-rupanya Pico Laser ni bagus untuk kulit muka. I betul-betul tak sangka sebelum kita nak buat treatment dekat kulit muka kita kena jumpa dulu dengan doktor supaya doktor boleh cadangkan rawatan yang sesuai dengan masalah pada muka kita. Okey, mula-mula kena cuci semua makeup dan kekotoran. Kemudian doktor akan buat 3D facial scan pada kulit muka kita. Dari scan ni kita boleh nampak keadaan kulit dengan lebih jelas dan kena pasti isu kulit yang mungkin kita tak nampak dengan mata kasar. Dekat sini barulah doktor tahu treatment apa yang sesuai dengan masalah pada kulit muka kita. Okey, jom tengok doktor buat Pico Laser dekat muka I. Masa ni memang rasa tenang aja, tak sakit pun. Rasa macam kena cucuk-cucuk perlahan-lahan aja. Lepas tu sambung pula dengan HIFU. Ia membantu memberikan kesan kulit lebih tegang, kemas dan membantu mengurangkan garis halus. Lepas tu pakai pula Biocell Repair Mask untuk memberikan keselesaan tambahan pada kulit selepas rawatan. Masa ni memang tidur nyenyak lah kita. Ditambah pula dia pasang dengan Heal Light Therapy untuk membantu menenangkan kulit dan menyokong proses pemulihan selepas rawatan. Serius cakap, I memang puas hati sepanjang rawatan ini dilakukan. Masa buat Pico Laser je dah nampak kulit I semakin cerah ya. Jujur I cakap, kalau korang tengah ada masalah kulit muka, korang datang aja jumpa dengan doktor. Doktor akan bagi consultation kepada korang dan terus buat rawatan. Tambahan sekarang ni tengah ada promo. Baik korang datang sekarang, jumpa doktor dekat Muse Clinic.